Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam dunia pekerjaan, iaitu keberkesanan program latihan dalam meningkatkan prestasi pekerja Sunway Multicare Farmasi. Dalam dunia kerja yang moden, dia tidak boleh bergantung pada rutin harian sahaja. Pekerja perlu sentiasa belajar, mengemaskini pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Latihan menjadi kunci kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti, lebih cekap dan lebih profesional. Saya memilih Sunway Multicare Farmasi kerana mereka mempunyai sistem latihan pekerja yang sangat tersusun dan berkesan. Latar belakang Sunway Multicare Farmasi. Sunway Multicare Farmasi bermula sebagai sebuah kedai kecil di Ceras pada tahun 2002. Namun hari ini mereka sudah berkembang kepada lebih 110 cawangan di seluruh Malaysia. Kejayaan mereka bukan berlaku secara kebetulan, tetapi ia datang daripada komitmen syarikat dalam menjaga kualiti perkhidmatan, keselamatan ubat dan latihan pekerja yang konsisten. Setiap pekerja dilatih untuk memahami tanggungjawab mereka terhadap pelanggan kerana dalam sektor kesihatan, kepercayaan adalah segala-galanya. Mengapa latihan penting dalam dunia farmasi? Kerja di farmasi bukan sekadar menyerahkan ubat, tetapi ia memerlukan ketelitian, pengetahuan terkini dan kemahiran komunikasi yang berkesan. Tanpa latihan yang baik, pekerja mudah melakukan kesilapan seperti salah memberikan dos ubat, salah memberikan maklumat dalam perkhidmatan dan ia juga boleh menjejaskan keselamatan pelanggan. Melalui latihan, pekerja sentiasa perlu dikemaskini tentang pengetahuan mereka berkaitan ubat. Perubahan garisan panduan rawatan dan cara mengendalikan ubat dengan selamat agar mereka dapat berkhidmat dalam perkhidmatan kesihatan dengan lebih baik. Hasilnya, pekerja akan menjadi lebih yakin dan lebih profesional dalam membuat keputusan dengan tepat. Seterusnya, latihan dalaman penting bagi memastikan farmasi sentiasa berjalan dengan lancar. Latihan dalaman ini dijalankan di dalam farmasi dan dalam situasi sebenar pekerjaan. Sebagai contoh, on the job training dilakukan oleh pekerja baharu dengan melihat bagaimana staf senior melakukan tugasan harian mereka. Oleh itu, pekerja baharu dapat belajar daripada staf senior tentang cara-cara untuk menghadapi dunia pekerjaan di dalam farmasi. Mereka juga dilatih menggunakan sistem POS iaitu Point of Sale dan inventory yang merupakan barang-barangan yang ada di dalam farmasi. Seterusnya, mereka juga dapat memahami SOP keselamatan ubat dan mempelajari cara melayan pelanggan dengan betul. Kelebihan latihan dalaman ini ialah pekerja dapat belajar sambil bekerja dan ia cepat membentuk keyakinan dan membantu mereka menguasai tugas dengan lebih mudah. Selain belajar dalam farmasi, pekerja juga mengikuti latihan di luar organisasi, iaitu kursus pengetahuan produk, seminar industri, bengkel komunikasi, kepimpinan dan kursus kesihatan awam. Latihan luaran ini dapat memberi mereka pendedahan terhadap perkembangan industri, produk terkini dan cabaran sebenar di luar tempat kerja. Oleh itu, ia dapat membuka minda pekerja dan menjadikan mereka lebih matang serta kompeten. Selain itu, farmasi juga melakukan kursus Continuing Medical Education iaitu CME atau lebih dikenali sebagai pendidikan berterusan untuk pekerja farmasi. Melalui CME, pekerja sentiasa dikemaskini tentang penyakit semasa, ubat baharu dan garis panduan terkini. Ini penting supaya maklumat yang diberikan kepada pelanggan sentiasa tepat dan betul. Dalam masa yang sama, CME juga membantu pekerja memahami ubat yang berisiko tinggi, menguasai teknik kaunseling pesakit serta mengikuti amalan profesional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagaimana latihan meningkatkan prestasi pekerja? Latihan dapat memberi kesan yang sangat besar kepada prestasi pekerja. Apabila pekerja dilatih dengan baik, keyakinan mereka akan meningkat kerana mereka mampu menjawab soalan pelanggan dengan tepat. Pada masa yang sama, kesilapan dalam urusan ubat, dos dan stok juga semakin berkurang kerana mereka lebih faham prosedur dalam perkhidmatan farmasi.
Latihan turut mengukuhkan etika kerja dan menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain itu, peluang untuk belajar membuatkan pekerja lebih bermotivasi dan rasa dihargai. Akhir sekali, kualiti perkhidmatan akan meningkat dan pelanggan merasa lebih yakin dan selamat apabila berurusan dengan farmasi. Lainnya, ketiga-tiga bentuk latihan yang saya sebutkan tadi iaitu latihan dalaman, latihan luaran dan CME memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi pekerja. Latihan bukan sahaja melahirkan pekerja yang mahir dan beretika, tetapi juga memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan sentiasa selamat, tepat dan berkualiti. Akhir sekali, kejayaan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung pada jumlah cawangan atau keuntungan, tetapi pada kualiti tenaga kerjanya dan kemampuan mereka memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.